Hai, Assalamualaikum. Dilamulakan video kali ini dengan Bismillah. Dalam video kali ini, disebabkan nak raya kan, Dila buat tart gulung blueberry tapi yang ni versi gluten free. Untuk tekstur dia, dia memang gebu. Lepas tu sebab dia gluten free jadi dia tak dapat tekstur macam tepung gandum lah. Dia gebu sikit, lepas tu mudah berderai jugalah. Jadi kena pegang hati-hati. Untuk mula sekali, Dila akan buat dia punya tepung. Yang ni sukatan tepung dia lah. Dila pakai tepung beras jati, lebih kurang dalam 80 gram. Lepas tu tepung jagung 90 gram. Zentam gam ni kena ada tau. Kalau tak ada nanti memang kuih jadi rapuh. Lebih kurang dalam 2 gram. Lepas tu tepung ubi kayu 60 gram. Lepas tu tepung kentang dia tak ada packaging dia. Dia pakai dalam 15 gram sahaja. Lepas tu gaulkan dia sampai dia rata dan juga betul-betul sebati. Nanti boleh tinggalkan ke tepi. Untuk jam dah pakai jam yang ready made. Dah pakai blueberry pineapple paste. Kalau nak buat sendiri, buat je jam nanas. Lepas tu letak perisa blueberry ataupun buah blueberry. Untuk kulit dia ada perisa blueberry dan juga pewarna ungu. 250 gram butter, lepas tu letak gula, sukatan boleh tengok kat tepi kan. Dia ni dah pakai susu tepung full cream, lepas tu telur grade B, lepas tu letak perisa dan juga pewarna ungu. Yang ni terpulang, kalau tak nak letak pun tak apa kot. Lepas tu dia kacaukan dia sampai dia rata dan juga sebati lah. Untuk butter, Dila suka pakai butter yang sejuk lepas tu keras sedikit. Tapi agak susah jugalah nak kacau dia. Tapi tak apa, kacau je sampai dia rata. Bila dah rata dan sebati, boleh masukkan tepung yang dah sukat tadi dan ditimbang. Pakai lebih kurang kesemuanya sekali. Lepas tu Dila masukkan kepada beberapa peringkat. Dila takkan masukkan sekali semua. Sebabnya tak nak nanti kuih kita ni terlalu keras ataupun susah nak menggaul dia. Lepas tu Dila akan masukkan lagi sikit ataupun separuh lagi lah. Lepas tu gaulkan dia pakai tangan nak mudah lah. Kalau nak gaul pakai spatula pun tak kisah. Tapi Dila lagi selesa gaul pakai tangan. Kacaukan dia, ulikan dia lah. Jangan uli macam kita buat roti tu tau. Cukup gaulkan dia guna hujung-hujung jari sahaja. Kalau rasa dough ni lembik, boleh tambahkan lagi tepung beras. Andai kata tepung yang tadi dah habis, lepas tu rasa dough tu masih lembik kan. Tak apa, tambahkan lagi tepung beras. Ikut kesesuaian tangan sendirilah. Ada orang suka dough tu lembut, ada orang suka dough tu keras lah. Bila dah rasa dough ni dah okey macam ni kan, dah dapat dough yang cantik. Lepas tu, boleh tengok tekstur dough ni tak lembut sangat, tak keras sangat. Lepas tu yang penting dia tak lekat dekat tangan. Yang ni dah boleh mula mencetak lah. Dila pakai acuan yang macam ni saja. Yang ni memang dah lama dah. Dila pun tak tahu dah berapa lama dia pakai acuan ni. Masukkan dough ni. Kepalkan sikit masuk kat dalam acuan ni. Lepas tu boleh terus picit lah. Untuk resepi Dila ni, Dila tak ada simpan sekejap dough ni. Sebab Dila tak suka dough ni dia punya butter nanti cair tau. Kalau butter nanti cair, kuih ni jadi tak cantik. Jadi masa dah siap uli, terus bentukkan dia. Untuk resepi Dila ni tak sesuai buat tart bunga tau. Sebab bila kita nak terap dia, dia tak menjadi. Jadi kalau buat tart gulung, okey. Itu Dila pun tak tahu kenapa. Sebab Dila pun pernah cuba buat untuk resepi ni tak jadi. Lepas tu buatlah gulunglah sampai habis. Untuk inti Dila dah bulat-bulatkan dia awal. Dila pakai sudu saiz 1 teaspoon ataupun 5 gram. Macam tu lah. Lepas tu bulatkan dia. Gulung macam biasalah. Yang ni tak renyah sangat untuk tart gulung kali ni. Boleh tengok Dila pun buat okey saja. Rupa dia pun okey je. Lepas tu buatlah sampai habis. Kalau mak Dila dulu kan, dia suka pakai acuan tak gulung ni tapi kena gelik tu. Yang tu Dila pun tak pandai buat. Kalau buat yang pakai gelik tu, Dila rasa adunan dia kena keras sikit lah. Kalau yang picit ni, dia kena adunan lembut. Kini rupa dia bila Dila dah siap, nak bakar macam tu saja pun boleh. Tapi untuk Dila, Dila sapukan telur yang dicampurkan dengan sedikit pewarna ungu. Selalu kan telur campur dengan pewarna kuning kan. Tapi untuk kali ni kuih Dila warna ungu. Jadi Dila letakkan pewarna ungu. Bakar pada suhu 160 darjah Celsius 22 minit. Ikut oven masing-masing. Untuk oven Dila, ini memang suhu Dila bakar kuih. Untuk oven ni memang kena ikut oven masing-masing. Ini rupa dia bila dah siap bakar. Boleh sejukkan, lepas tu simpan dalam bekas. Pastikan kuih betul-betul sejuk baru simpan dalam bekas untuk elakkan kuih ni berkulat.